Warga Israel yang dikasihi. Semalam, sebelum bermulanya Syabat, kita telah mencapai satu pencapaian bersejarah untuk negara Israel. Selepas rundingan secara langsung antara Israel dan Lubnan yang dimediasi oleh Amerika Syarikat, kita telah mencapai satu rangka persefahaman yang membolehkan kita bergerak ke arah penakhiran konflik ini. Dan dengan bantuan Tuhan, kita juga akan mencapai perjanjian damai antara kedua-dua negara pada masa akan datang. Dalam kerangka persefahaman ini, Amerika Syarikat dan Lubnan telah mengiktiraf hak Israel untuk mengekalkan satu zon keselamatan di dalam Lubnan selagi ia diperlukan untuk keselamatan kami. Kami akan terus mengekalkan zon tersebut sehingga Hezbollah dan organisasi pengganas lain dilucutkan senjata, sehingga tiada lagi ancaman terhadap Israel yang datang dari Lubnan. Saya mahu anda semua tahu, ini adalah tamparan hebat kepada Iran dan Hezbollah. Iran yang telah cuba memaksa kami berundur dari selatan Lubnan. Anda semua telah mendengar tuntutan-tuntutan ini sepanjang masa, dan anda juga telah mendengar kekecewaan mereka serta kritikan mereka terhadap perjanjian mereka dengan Hezbollah. Saya telah mempertahankan kepentingan vital kita dan saya menentang idea bahawa mereka akan memaksa kita berundur secara paksa. Dan Lubnan, Israel dan Amerika Syarikat pada dasarnya memberitahu Iran, ini bukan urusan kamu. Kamu semua tidak ada peranan di sini. Kamu semua tidak ada sebarang penlibatan dan tiada peranan, baik kamu, Hizbullah maupun mana-mana organisasi pengganas. Israel dan Lubnan telah bersetuju mengenai dua kawasan berhampiran garisan kuning yang dicadangkan oleh pasukan pertahanan Israel di mana akan ada projek perintis untuk membongkar Hizbullah dan menyerahkan kawalan kawasan itu kepada tentera Lubnan. Saya akan tunjukkan ini kepada kamu semua di atas peta. Warna hitam ialah sempadan antara bangsa kita dengan Lubnan. Warna kuning ialah garisan keselamatan, atau lebih tepat lagi, garisan zon keselamatan. Dan di sini ada sedikit tambahan yang kami buat dalam beberapa minggu terakhir. Di manakah kawasan perintis yang sedang kita bincangkan? Yang pertama, berada sepenuhnya di luar zon keselamatan. Dan yang kedua adalah tambahan, di luar zon keselamatan asal kita, yang menurut tentera pertahanan Israel tidak penting dari segi operasi. Jadi, pada dasarnya, mereka sudah keluar dari sana. Itulah dua kawasan perintis tersebut. Maksudnya, Israel kekal di zon keselamatan yang dipersetujui, yaitu kawasan yang melindungi kita. Dan itu adalah satu pencapaian yang sangat besar, sangat besar. Sebab apa yang mereka cuba lakukan? Mereka cuba mengeluarkan kita dari sana dengan pelbagai cara, dengan pelbagai jenis tekanan. Itu jelas sekali tidak berlaku. Saya berterima kasih kepada Presiden Trump dan Setiausaha Negara Rubio atas penlibatan dan sumbangan mereka dalam mencapai persefahaman ini. Saya berterima kasih kepada kerajaan Lubnan dan rakyat Lubnan. Mereka telah menunjukkan keberanian yang tinggi. Saya berterima kasih kepada Duta Besar Israel di Amerika Syarikat, Yashel Leiter, dan pasukan kami. Mereka telah mewakili Israel dengan setia dalam rundingan. Kita sedang mematahkan paksi di sini, paksi keganasan Iran. Tetapi kita juga sedang mematahkan paksi politik Iran. Kita berjaya mencapai persefahaman ini atas sebab yang mudah. Kerana kita telah menyerang Hezbollah dengan hebat dan Hezbollah yang mengharapkan bantuan dari Iran tidak menerimanya. Mereka tidak menerima bantuan itu kerana kita juga telah menyerang Iran dengan hebat. Dan semua ini kita lakukan berkat keberanian luar biasa para pejuang kita dan juga berkat keputusan bijak dan berani yang telah kita buat. Saya ingin mengingatkan anda tentang apa yang berlaku di Lubnan. Hezbollah mempunyai 150,000 peluru berpandu dan roket, dan kami telah memusnahkan kira-kira 90 daripada arsenal besar itu. Kami telah melemahkan mereka di Bapers, menghapuskan mereka di Nasrallah, menghapuskan komander-komander pasukan haduan. Hanya dalam 2 minggu terakhir, kami telah menghapuskan lebih daripada 200 pengganas, dan pada awal perang, lebih daripada 9,000 pengganas Hezbollah. Kami telah mengambil alih kawalan Balfour, dan kami akan terus berada di Balfour. Kami telah menetap mengambil alih kawalan Banjaran Aliater, Binjbel. Mereka kini di bawah kawalan kami. Kami sedang memusnahkan infrastruktur keganasan mereka di seluruh kawasan ini, seluruh kawasan kuning ini. Kami hanya sedang memusnahkan infrastruktur keganasan. Di sana terdapat bunker, terdapat terowong, terdapat kampung-kampung pengganas. Kami sedang memusnahkan semuanya. Kami masih belum selesai. Kami masih ada kerja yang perlu dilakukan, terutamanya berkaitan dengan masalah global drone letupan. Dan dalam hal ini juga kami akan menjadi yang pertama di dunia membawa penyelesaian.
Tetapi apa yang jelas adalah satu perkara. Di sini terdapat satu pencapaian bersejarah. Perjanjian ini menguatkan Israel dan Lubnan serta melemahkan Iran dan Hizbullah. Dengan bantuan Tuhan, ini adalah petanda tentang apa yang akan datang. Kami akan terus melakukan segala yang perlu untuk mengembalikan keselamatan kepada penduduk di utara, sama seperti yang telah kami lakukan dengan jayanya di selatan. Kami telah melakukannya sekali lagi. Terima kasih kepada keberanian para pejuang dan komander, serta keteguhan Anda semua, penduduk utara. Dan kami membawa kepada Anda bukan saja sokongan dari segi keselamatan, tetapi juga lebih daripada 20 bilion shekel untuk mengembalikan kemakmuran dan kebebasan kepada utara. Itulah yang saya mahu lihat. Sebuah sempadan yang tenang antara kita dan Lubnan, sebuah sempadan yang damai. Dan di utara, saya mahu lihat keselamatan, keamanan dan kemakmuran. Dan apa yang berlaku di selatan, yang kini sedang berkembang di kawasan sekitar Gaza, juga akan berlaku di utara. Itulah matlamat saya. Dengan bantuan Anda semua dan dengan bantuan Tuhan, kita akan mencapainya. Soalan dari saluran 14, Hilal Biton Hosen. Saya tidak dengar. Anda akan dengar sebentar lagi. Ada lagi saluran 14 di sini, sila teruskan. Dan 24, Nadav Elimelech. Semuanya baik, Tuan. Apakah kebebasan bertindak Israel dan sejauh mana ia akan dikekalkan berdepan dengan pelanggaran oleh Hizbullah? Dan adakah tindak balas Israel akan membahayakan kesinambungan perjanjian itu dari perspektif pihak Amerika? Dan dengan izin Tuan, satu soalan politik. Untuk mendapatkan tambahan 3 minggu sebelum pengubaran Knesset, adakah anda bercadang untuk membentangkan satu undang-undang yang menyelesaikan isu ultra-ortodoks melalui Undang-Undang Pengajian Taurat? Kita telah melihat minggu ini betapa masyarakat Israel sangat berpecah belah mengenai perkara ini, berdepan dengan misi nasional dan peta pejuang yang Tuan bentangkan selain krisis tenaga kerja dalam tentera pertahanan Israel. Kebebasan bertindak kita untuk meneutralkan semua ancaman yang membahayakan askar-askar tentera pertahanan Israel. Itu adalah garis panduan yang jelas. Saya kata E. Saya ulangi dan berkata, jika kamu nampak bahaya, bertindaklah. Bukan sahaja hak untuk bertindak, malah adalah kewajipan untuk bertindak terhadap ancaman segera. Apabila timbul persoalan sama ada perkara ini wujud atau tidak, saya mengumpulkan Menteri Pertahanan, Ketua Turus Angkatan Tentera dan berkata, mari kita keluarkan penjelasan sekali lagi, satu penerangan dan satu penegasan. Kamu semua, askar Tentera Pertahanan Israel, bertindak terhadap sebarang ancaman yang membahayakan nyawa dan keselamatan kamu. Dan seperti yang saya katakan, dalam 2 minggu terakhir, di bawah garis panduan ini, kami telah menumpaskan 200 pengganas. Dan saya boleh beritahu kamu, ia tidak semestinya ancaman segera, contohnya, yang paling dekat dengan kamu, contohnya, semalam sebagai contoh, betul? Terdapat satu ancaman berpotensi yang lebih jauh dari askar-askar kami, tanpa risiko segera, tetapi mereka nampak 7 pengganas masuk ke sebuah rumah yang jauh. Dan mereka masih belum menembak ke arah mereka, malah belum sempat bersedia. Tetapi rumah itu telah dineutralkan, dan 7 pengganas itu telah terbunuh. Garis panduan kami adalah untuk bertindak terhadap ancaman. Dan saya ingatkan kepada anda bahawa kami melakukan satu lagi perkara. Kami sentiasa menghapuskan, seperti yang saya katakan tadi, infrastruktur keganasan di dalam wilayah. Bunker, terowong, kedudukan di atas dan bawah tanah yang juga boleh membahayakan pasukan kami. Sekarang berkenaan dengan soalan kedua anda, saya rasa ada pihak di antara kita yang mahu mengambil langkah seterusnya. Mereka mahu memburukkan dan mendalamkan salah faham, perselisihan atau perpecahan antara kita. Dan saya rasa itu adalah satu kesilapan yang besar. Kita perlu berusaha sedaya upaya untuk menyelesaikan masalah dalaman kita dengan kefahaman dan kata sepakat yang luas. Kerana kita mempunyai musuh di luar sana dan mereka pasti sedang menunggu kita memulakan perang saudara. Dan saya katakan, seperti yang dikatakan oleh Menachem Begin, perang saudara tidak akan berlaku lagi. Kamu tidak akan berada di sini. Dan untuk melakukannya, saya bercadang untuk membentuk kerajaan nasional yang luas. Bukan kerajaan terhad, kerajaan kiri yang bergantung kepada parti-parti Arab, tetapi kerajaan nasional yang luas. Kerana hanya dengan cara itu, saya percaya kita boleh mencapai kata sepakat antara kita. Apa maksudnya? Ini bermakna, pertama sekali, cukup dengan boikot. Dan saya tidak memboikot sesiapa pun. Saya katakan bahawa semua orang boleh bergabung.
hanya perlu bersetuju dengan prinsip asas kita, bahawa Israel ialah negara bangsa bagi orang Yahudi, bahawa kita menghormati hak individu, bahawa kita mempunyai ekonomi bebas dan juga berteknologi, serta kita mempunyai keupayaan untuk mempertahankan diri. Dan saya mahu kemerdekaan, bukan sahaja dalam tenaga yang telah kita capai, dan bukan sahaja dalam ekonomi. Saya juga mahu kemerdekaan dalam keselamatan, dalam industri persenjataan kita. Hanya memurangkan kebergantungan kepada faktor-faktor lain. Dan saya juga mahu kata sepakat. Mengenai isu pengambilan dan juga isu kehakiman, saya juga mahu cuba mencapai kata sepakat yang luas di sana, mengubah haluan. Dan saya rasa itu boleh dilakukan, dan saya berniat untuk melakukannya. Anda tidak akan maju dalam hal ini apabila Anda meminta Yeshivot Resh Der Haredi menghantar mesej kepada saya dengan berkata, Perdana Menteri, apabila Anda menghantar orang ke dalam Yeshivot, Anda mengeluarkan pelajar-pelajar Torah dan membawa mereka ke penjara. Tiada siapa yang mendaftar. Kami menerima respons yang sangat besar daripada masyarakat ultra-ortodoks. Mereka mahu, golongan muda ultra-ortodoks mahu mendaftar. Tetapi apabila Anda membawa ancaman penjara ke dalam pengajian Torah, ia menyebabkan kesan yang sebaliknya. Bukan itu sahaja. Jika saya beritahu awak bahawa di sebuah negara di Eropah, mereka menghantar polis ke dalam yeshivot dan membawa keluar golongan muda yang belajar Torah, lalu memasukkan mereka ke dalam penjara, awak pasti akan terkejut. Sekarang, saya mahu jelaskan. Bagi saya, sesiapa sahaja yang tidak belajar Torah, di sana perlu dibuat perjanjian khas seperti yang telah dibuat. Dan juga, di sana mesti ada sekatan. Tetapi sesiapa sahaja yang tidak belajar Torah, seluruh kekuatan undang-undang boleh dikenakan ke atasnya, termasuk memenjarakannya. Itu jelas. Di sini saya akan berhenti seketika untuk mencapai kata sepakat yang lebih meluas. Itulah yang saya cari. Dan saya ulang sekali lagi. Itulah dasar saya. Membentuk kerajaan nasional. Dan cuba mencapai persefahaman yang meluas dalam semua perkara. Kerana masih banyak yang perlu kita lakukan. Kerana selepas kita menghapuskan ancaman eksistensial Iran, kerajaan nasional yang luas boleh membawa keamanan antara kita menangani. Menuai hasil kemenangan kita dalam perjanjian diplomatik seperti yang sedang kita lakukan dengan Lubnan. Dan ada beberapa lagi yang sedang dalam perjalanan. Semudah itu. Ini memberi kita keupayaan untuk melakukan apa yang saya janjikan pada hari kedua perang, iaitu mengubah sepenuhnya wajah Timur Tengah. Dan itulah yang sedang kita lakukan sekarang. Kita kembali ke saluran 14 seri haru. Kami tidak mendengar. Selamat malam, Perdana Menteri. Saya ingin bertanya, bagaimana Anda akan bertindak terhadap pelanggaran Hezbollah yang akan cuba melanggar perjanjian ini untuk menjatuhkannya? Dan apakah jaminan yang Anda terima daripada kerajaan Lubnan dan juga dari Amerika Syarikat bahawa mereka benar-benar akan dapat mengeluarkan Hezbollah dari kawasan itu? Baik, kita sudah ada rekod sebelum ini. Kita sedang bergerak ke hadapan dengan penuh kekuatan. Kami menyerang mereka sebaik sahaja mereka melanggar. Pada saat mereka cuba melanggar atau menembak ke arah pasukan kami. Kami bertindak dengan penuh intensiti dan itulah keselamatan yang paling utama. Keselamatan terletak pada pasukan kita, pada tindakan pasukan kita dan itulah yang sedang kami lakukan. Kerajaan Lubnan, mereka masih ada jalan yang perlu dilalui. Ia bukan sesuatu yang remeh, tetapi mereka telah melakukan sesuatu. Fakta mudah bahawa mereka menandatangani perjanjian ini sekarang adalah satu langkah yang sangat berani. Kerana buat pertama kali dalam beberapa dekad, mereka menghantar mesej secara langsung kepada Hizbullah dan Iran. Keluar dari sini dengan segera. Kami mahu keamanan di Israel. Sama ada anda suka atau tidak, kami mahu mencapai keamanan dengan negara Israel. Dan saya ingin memberitahu anda bahawa kami mendengar sokongan yang diterima perkara ini, baik daripada masyarakat Kristian di Lubnan mahupun masyarakat Drus, masyarakat Muslim dan juga dalam kalangan Syiah. Dan ini adalah satu perubahan yang asas. Dan perubahan ini berlaku kerana kita telah mengubah keseimbangan kuasa. Hizbullah bukan lagi Hizbullah yang sama. Iran bukan lagi Iran yang sama. Dan sebab itu, tiba-tiba ada peluang untuk sesuatu yang baru muncul. Sudah tentu kita akan meneliti perkara ini secara praktikal. Keupayaan kerajaan Lubnan, terutamanya tentera Lubnan, memerlukan pembaharuan dalaman. Tentera juga mempunyai jihadis. Kerajaan mengakui perkara ini dan tahu bahawa mereka perlu menangani situasi tersebut. Kami sudah tentu akan mengeliti perkara ini. Tetapi anda sedang bertanya tentang keupayaan kami. Kami akan membalas terhadap sebarang serangan ke atas kami, ke atas askar kami, ke atas orang awam kami dan ke atas komuniti kami. Saya rasa hari ini semua orang faham betapa seriusnya kami mengenai perkara ini dan kami akan bertindak dari zon keselamatan yang sedia ada. Gadi Eisenkot berkata kepada Yediot Ahronot bahawa Lubnan adalah kubur politik untuk Perdana Menteri dan bahawa anda terperangkap di sana. Apakah jawapan anda
terhadap perkara ini. Dan satu soalan mengenai Turki. Esok kerajaan dijangka membincangkan pengiktirafan genosid Armenia. Apa yang telah berlaku sehingga hari ini? Adakah anda menghalangnya? Kali ini anda. Perkara ini diluluskan dan tiada kebimbangan terhadap reaksi melampau dari Turki. Saya tidak menghalangnya dan saya memang menyokongnya. Itu sehingga mengenai soalan kedua anda, mengenai soalan pertama, lihat. Saya teringat satu perkara. Saya teringat apa yang dikatakan oleh Gadi Eisenkot dan juga apa yang dikatakan oleh orang lain ketika kami masih berada di Gaza. Masih di Gaza. Apa yang mereka katakan? Mereka berkata supaya berhenti ketika kami masih berada di Han Yunis, supaya tidak masuk ke Rafah, supaya tidak mengambil koridor Philadelphia. Kita hanya perlu membuat perjanjian, bebaskan tebusan, dan kemudian keluar dari Gaza. Keluar dari Gaza, dari seluruh kawasan itu, dan selepas 2-3 tahun, kita boleh kembali kepada perkara ini. Ini bermakna Dave, Anya, Sinwar, dan seluruh Gaza masih berada di kawasan itu, di bawah kawalan mereka. Mereka akan masih hidup dan masih berkuasa. Dan ini juga bermakna kita tidak akan masuk ke Lubnan sama sekali. Jika kita tidak melakukan tindakan itu, kita tidak akan menghapuskan Nasrallah. Kita tidak akan memusnahkan 90% daripada senjata peluru berpandu. Kita akan membiarkan semua terowong keganasan milik pasukan Raduan di sana betul-betul di sempadan ini. Kita tidak akan menawan Binsbu. Kita tidak akan menawan Bofor. Kita tidak akan lakukan semua itu. Jadi, mengikut pandangan yang Gadi Eisenkot dan rakan-rakannya nyatakan, mereka sebenarnya mahu kita dapat kosong. Hari ini, kita hampir 70% berada dalam jalur Gaza. Wilayah itu, kita sedang mengepung Hezbollah, Hamas. Dan kita berada di wilayah itu dalam zon keselamatan yang kuat di Lubnan. Jadi mereka datang dan memberitahu kita bahawa Lubnan adalah tanah perkuburan. Maksudnya, dia tidak melakukan apa-apa untuk melindungi masa depannya, masa depan politiknya, supaya ini tidak menjadi tanah perkuburan politik. Dia tidak akan masuk ke Lubnan, tidak akan masuk ke Rafah, juga tidak akan masuk ke Syria selepas itu, juga tidak akan masuk ke Iran, dan dia tidak akan melakukannya. Semua perkara yang kita lakukan kerana ini adalah tanah perkuburan politik. Jadi tahu tak apa yang saya katakan? Saya akan jawab awak dalam bahasa Yiddish. Tahu tak apa yang saya akan jawab awak? Siapa peduli? Saya buat ini kerana ia adalah tanah perkuburan dan ia juga bukan tanah perkuburan. Saya buat ini kerana ia perlu untuk keselamatan dan kemenangan negara Israel. Untuk menolak paksi keganasan Iran yang dahsyat ini yang datang untuk memusnahkan kita. Dan kalau perlu masuk ke Lubnan, kita masuk ke Lubnan. Dan kalau perlu bertindak dengan kekuatan di sana, itulah yang perlu dilakukan. Tetapi apa yang kita lihat ialah kemajuan. Kita bukan sahaja melihat kemajuan kita dalam aspek keselamatan dan masih banyak lagi yang perlu dilakukan. Kita juga melihat kemajuan diplomatik kita. Jadi siapa yang tidak nampak perkara ini, sudah tentu boleh terus dengan persepsi mereka sendiri. Tetapi saya rasa perkara yang betul untuk dilakukan ialah apa yang menjamin keselamatan Israel dan keselamatan di utara. Dan membiarkan di Lubnan 150,000 roket dan peluru berpandu. Membiarkan di sana pasukan Raduan dengan bunker dan terowong yang terus kembali menembusi kawasan kita. Dan siapa yang kata di sana bahawa kita telah musnahkan 7 terowong dan menghapuskan semua ancaman bawah tanah itu? Saya dengar perkara ini pada masa itu, saya rasa daripada Gadi Eisenkot. Itu yang dia kata. Tidak, ia sudah tiada lagi. Kita telah musnahkan 7 terowong. Di sana terdapat berkilometer-kilometer terowong dan hari ini kita sedang memusnahkannya. Jadi saya sedang melakukan perkara yang betul. Dan pada masa ini, saya tidak merujuk kepada isu politik. Saya merujuk kepada isu nasional dan keselamatan negara kita. Kami dan askar-askar Angkatan Pertahanan Israel yang berani di Lubnan sedang melakukan perkara yang betul. Soalan seterusnya, Israel Hayom, Dani Zakim. Hai Tuan, semoga minggu anda berjalan lancar. Perjanjian yang telah ditandatangani ini jelas bertentangan dengan semangat memorandum persefahaman. Yang nampaknya sudah pun goyah memandangkan serangan Iran terhadap kapal tangki minyak, kapal-kapal dan juga Bahrain. Itu adalah salah satu niatnya. Itulah harapan Israel. Dan bagaimana pandangan anda tentang perkara ini? Oleh kerana anda juga kurang bercakap tentang kerajaan gabungan yang lebih luas, parti-parti mana yang anda ingin lihat dalam kerajaan itu atau tidak ingin lihat? Kami telah mengatakan sejak awal bahawa kami bukan sebahagian daripada perjanjian antara Amerika Syarikat dan Iran. Tetapi itu tidak bermakna kami tidak mempunyai kepentingan. Kami mempunyai kepentingan dan kami juga akan menyatakannya. Sebenarnya juga mengenai isu ini, isu utama
iaitu nuklear. Saya bercadang untuk menghantar satu delegasi ke Washington untuk menjelaskan apakah kepentingan Israel. Tetapi sudah tentu, saya mempertahankan kepentingan Israel di sini di sempadan kita. Dan saya telah jelaskan sejak awal bahawa kita tidak akan keluar dari zon keselamatan. Saya rasa semua orang faham perkara ini. Dan saya percaya bahawa di Amerika Syarikat juga mereka faham perkara ini dengan sangat baik. Dan hakikatnya ialah Setiausaha Negara Marco Rubio, dengan siapa saya telah berbual beberapa kali, beliau pada dasarnya telah memberikan sokongan Amerika Syarikat kepada visi zon keselamatan ini yang menghalang Iran dan Hezbollah daripada menyerang kami. Sekarang anda ada satu lagi soalan? Sila kembali kepadanya. Apakah soalan kedua itu? Dalam konteks politik memandangkan anda. Telah bercakap tentang kerajaan gabungan yang lebih luas untuk mencapai persetujuan. Parti-parti mana yang anda ingin lihat di dalamnya? Dan yang mana mungkin tidak. Semua. Yang menerima. Prinsip-prinsip yang saya sebutkan, pertama sekali, mengiktiraf Israel sebagai negara bangsa bagi orang Yahudi dan perkara-perkara lain yang saya sebutkan. Di sini terdapat prinsip-prinsip yang mudah. Sesiapa saja yang bersedia menerima prinsip-prinsip ini, pada pendapat saya, terdapat lebih banyak perpaduan dalam kalangan rakyat berbanding apa yang anda lihat di Knesset. Jauh lebih banyak. Saya rasa terdapat banyak prinsip. Saya akan beri anda contoh. Satu lagi prinsip kerajaan yang saya maksudkan, kerajaan nasional yang luas, yang saya bercadang untuk pimpin. Tidak ada tempat untuk dua negara. Dari laut hingga ke sungai Jordan, tidak ada tempat untuk dua negara. Sekarang anda tanya saya, 3 tahun lalu, sebelum perang, rakyat berpecah. Walaupun majoriti rakyat pada pendapat saya menentang, sebahagian besar lagi menyokong. Saya rasa perkara itu sudah berubah. Ini adalah asas untuk mencapai kata sepakat. Terdapat juga asas untuk kata sepakat tambahan. Rakyat tidak mahu melihat perang saudara. Saya pasti tentang itu. Ada pihak yang cuba menghasut perkara ini dan mendalamkan lagi perpecahan dalam kalangan orang ramai. Saya ingin melakukan segala-galanya untuk meredakan keadaan ini. Tetapi semalam, jika saya faham dengan betul, seseorang telah mengeluarkan senjata dan nampaknya seorang wanita telah cedera. Kita tidak mahu sampai ke tahap itu. Dan saya pasti ada ruang untuk mencari persefahaman yang lebih luas dalam beberapa bidang. Sebahagiannya memang begitu. Punca kontroversi dan banyak lagi perkara lain yang bukan menjadi punca. Kontroversi sebenar di kalangan rakyat. Terima kasih banyak atas segalanya, Tuan Perdana Menteri. Tunggu, saya belum habis lagi. Saya ingin memohon perkara itu, tolong. Saya ada menyebut bahawa kita mempunyai pencapaian besar dan kejayaan luar biasa oleh negara Israel, pasukan pertahanan Israel dan rakyat Israel dalam peperangan ini. Dan saya dengar kritikan yang ditujukan kepada kami dan mereka berkata, lihat, kamu semua telah berjaya. Kamu semua tidak berjaya sepenuhnya. Saya kata, memang betul. Kami telah capai banyak perkara dan di beberapa tempat kami capai lebih daripada apa yang kami sangka. Di Gaza, kami telah bawa pulang semua tebusan. Kami berjanji bahawa Gaza tidak akan menjadi ancaman lagi kepada Israel. Kami telah memusnahkan sebahagian besar keupayaan ketenteraan Hamas. Beberapa hari lalu, kami telah menumpaskan Azadin Al-Haddad. Apa reaksi yang berlaku? Beberapa minggu lalu, apa pula reaksinya? Kosong. Tiada peluru, tiada peluru, tiada peluru berpandu. Dan yang tinggal hanyalah, betul, keupayaan awam mereka. Kita masih ada kerja yang perlu dilakukan, tetapi itu adalah satu pencapaian yang besar. Tak boleh nak bandingkan di mana kita berada pada 7 Oktober dan di mana kita berada hari ini. Tentang Hizbullah saya sudah bercakap. Kami telah menghapuskan 100 hingga 150 ribu peluru berpandu dan roket. Hanya tinggal beberapa ribu sahaja. Masih ada lagi, memang banyak, tapi sudah tidak ketara. Tidak boleh dibandingkan dengan keadaan sebelum ini. Juga terdapat penghapusan pasukan Hadoan, juga terdapat penghapusan keseluruhan. Garis SHL, HSHL, HBV dalam jenayah dan terowong keganasan di sepanjang sempadan. Begitu juga dengan segala yang telah kami lakukan dalam penghapusan ribuan pengganas adalah sesuatu yang tidak boleh dibandingkan. Perkara yang sama juga berlaku untuk Iran. Kami berkata bahawa kami akan menyingkirkan ancaman nuklear serta-merta dan kami telah melakukannya. Ancaman daripada ribuan peluru berpandu balistik, kami juga telah melakukannya. Kami telah menyingkirkan mereka, menurangkan keupayaan mereka untuk menghasilkan perkara itu. Dan kami juga telah mencipta, membina keupayaan supaya akhirnya rakyat Iran boleh melakukannya. Saya percaya ia akan berlaku bahawa rakyat akan menjatuhkan rejim itu. Ia tidak akan berlaku dalam sekelip mata. Hari ini ada protes di Iran, hari ini. Jadi, ini adalah pencapaian besar. Sekarang, jika seseorang datang dan memberitahu anda, seseorang yang hanya sanggup berhenti di Khan Yunis dan semua perkara ini pun tidak akan tercapai, dan mereka datang dan memberitahu anda, kami yang sanggup berpuas hati dengan sifar peratus, datang dan mengkritik.
tentang hakikat bahawa kerajaan anda tidak mencapai 100%. Anda hanya berjaya mencapai 80% atau 90%. Ini satu jenaka. Ia langsung tidak serius. Saya rasa majoriti rakyat faham bahawa terdapat pencapaian besar di sini yang perlu kita pelihara, bahawa kita masih ada cabaran yang perlu kita usahakan bersama-sama. Dan sebab itu, saya ulangi sekali lagi. Apa yang perlu saya lakukan sebenarnya ialah menyatukan tenaga, membentuk kerajaan nasional yang luas dan menghadapi cabaran yang masih ada, serta maju ke hadapan, mengambil peluang dan menggunakan semua peluang besar yang ada di hadapan kita. Terima kasih banyak kepada Tuan Perdana Menteri. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak kerana menonton video ini hingga ke akhir. Sokong projek kami dan sumbangkan secara keuangan melalui kunci Pix yang tertera di skrin anda. Kami adalah saluran bebas, fokus untuk memastikan anda sentiasa mendapat maklumat yang benar. Sumbangan anda membantu kami untuk terus bertahan.